Kadang-kadang muka-muka huduh-huduh tu kan. Depa tak ada boyfriend. Ya, depa macam-macam lah. Depa sukalah. Sama lah juga dengan aku kadang. Dia tak ada apa benda yang dia nak buat lawak dekat girlfriend dia masa dating. Satgi dia jadi punca, dia ambil lah kita ni, ponen-ponen ni, jadi bahan dia. Buat gelak-gelak macam dia tu hebat sangat. Kalau bagi kat Darai pun, Darai memang tolak buang masuk dalam parit. Tak teringin lah. Kesian kat hidup perempuan tu dapat laki macam tu. Memang aku rasa kalau macam tu memang tak lama lah. Sebab terang perangai macam tu. Punca. Orang tak cari pasal dengan hang pergi cari pasal dengan orang. Betul tak? Nanti hampa boleh buat cara aku. Kalau hampa pergi mana-mana, orang duk tengok hampa, duk gelak-gelak, hampa buat macam tu. Hampa tengok dia balik, tengok hotel bawah, tengok. Hampa tengok lah orang cantik buat tang mana. Aku pula dulu, bak suara tu aku pernah cerita dulu. Loh, sedap suara kata. Duk menyanyi dekat mana, duk buat album lah. Wahannya suara dia duk peli-peli nak main ambil order kat aku. Main ambil order duk. Nak makan apa? Duk buat suara macam tu. Aku terdaje dia ni. Dia nak kata kat aku ponen lah tu. Aku diam lagi. Lah kali, kami ada macam-macam dah. Kuih kerang, kuih sup, mi goreng, nasi goreng kampung. Nak makan apa? Aku terus kata kat dia, sedap suara tu. Duk buat album nyanyi kat mana? Walanya dia tu memang suara dia jenis halus, tapi dia jantan. Suara dia jenis halus. Aku tak sengaja, aku ingat dia perli aku. Tu aku pergi tanya kak tu, ada kak kat Lirah Tujuan Nasi Lemak. Kak jahat tu jantan tu. Duk main-main kan, duk minta order, duk buat peli-peli suara, buat suara-suara bercangan. Nak makan apa? Geram kita dah lah lapar nak makan. Kita order elok-elok, dia duk buat cakap suara halus macam tu. Duk lah Nabil, dia memang suara macam tu. Dia suara dia cacat. Ya kok. Dia tak perli Nabil lah. Ya kok, saya ingat dia perli saya. Saya geram lah. Aku pun tak apalah, minta maaf lah. Aku jahat. Minta maaf lah. Sorry lah, kami tak tahu apa suara macam tu. Comel lah. Okey lah, hampa aku nak mandi dah. Pukul 3-5 minit dah. Panas lah. Hampa tak mau mandi ke? Jomlah kita mandi ramai-ramai. Okey lah. Assalamualaikum semua. Sampai